Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Jom kita terus sama-sama menyumbang untuk MTS FAS, sebab kata Ustaz Ilyas tadi kan. Saya terus bersama dengan ikon MTS FAS, iaitu Ustaz Hanafi Malik bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, sebagai mukadimah ni kan, saya nak tanya sikit lah. Biasanya kita biasa dengar ungkapan rezeki tak salah alamat. Apa maksud sebenar rezeki tak salah alamat? Memang dah ditetapkan rezeki kita ke? Dan macam mana kalau kita lagi banyak menumbang, lagi banyak rezeki kita ke? Dan macam mana? Betul. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Hidup kita lagi pada hari ini. Amin. Alhamdulillah. Dan tak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Amin. InsyaAllah. Rajab, Syaban, tak lama lagi Ramadan. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua dapat beribadah dengan sempurna dalam bulan ini hingga ke bulan Ramadan, dan ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Masya Allah, bila kita sebut tentang rezeki tak pernah salah alamat, kerana rezeki kita telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Saba ayat 13, katakanlah sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia juga menyempitkannya, dan apa sahaja yang kamu infakkan Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita yakin bahawa rezeki tidak pernah salah alamat. Rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dah ditetapkan dah. Cuma kita perlu doa, usaha, dia ada sedekah. Ingat ni, doa, usaha, sedekah. Doa boleh menyebabkan rezeki bertambah walaupun Allah dah tetapkan. Tapi kalau kita malas berdoa, rezeki tidak akan bertambah. You usaha. Usaha ni apa dia? Allah Ta'ala dah letakkan rezeki kita umpama satu bungkus nasi lemak. Usaha kita kena buka nasi lemak tersebut. Buka sarungnya, kemudian ambil sambal, campur kacang, campur ikan bilis, gaul. Dan usaha terakhir suap. Dah suap, usaha yang terakhir kunyah. Begitu juga dengan rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan. Ramai orang berusaha di jalan yang salah. Sebab tu kita kena minta, sebab tu dia tak dapat rezeki. Tapi rezeki tak pernah salah alamat. Sebab dia yang ikut jalan yang salah. Dia ikut jalan yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Kerana tu Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Kau Tuhan kami sembah, dan hanya Kau Tuhan kami senantiasa memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan orang-orang yang beriman dapat nikmat. Antara salah satu nikmatnya selain daripada Islam dan iman adalah nikmat rezeki. Kalau ada orang Allah dah takdirkan dia menjadi seorang guru, tapi dia cari rezeki melalui kontraktor, dia dapat rezeki, tapi dia sesat dalam mencari rezeki dia. Sebab itulah Ustaz kata senantiasa memohon pertolongan daripada Allah untuk dapat rezeki semaksimum yang boleh. Walaupun dah ditetapkan, namun bila dia berusaha, manjada wajada, Allah tambah rezeki dia. Dan yang seterusnya sedekah. Sedekah tadi jelas. As-Saba ayat 13. Bagaimana Allah Ta'ala kata kami akan menggantikannya. Dan kami akan tambah, melempah ruah lagi dengan sedekah. Sedekah itu tidak pernah mengurangkan harta, malah Dan hari ini Ustaz merayu pada semua penonton TV Al-Hijrah yang baik hati, lagi pemurah. Jom sama-sama kita berinfak untuk pembinaan Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra, iaitu PKP, Pusat Kecemerlangan Pendidikan, di mana Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra telah ditubuhkan daripada tahun 2011. Kita ada 350 orang guru, 350 orang pelajar dan 30 orang guru yang beroperasi di lot-lot kedai sahaja.
ada risiko untuk dipindahkan ataupun bangunan tersebut dijual. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, kita mendapat keputusan yang cemerlang. Muntas bukan sebarang muntas, muntas naziran. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita juga mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dari sudut silibus pembelajaran agama. Kita juga berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ranking nombor 7 daripada 1,000 yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, kita juga amil zakat, penolong amil zakat Selangor. Tuan-tuan boleh bayar zakat. Dan tuan-tuan, jangan lupa juga, kita dapat pemotongan cukai. Ramai orang hari ini sedekah infak pada skamer. Duit tak ke mana. Pahala dapat. Tapi jariahnya belum tentu. Jadi apa yang Ustaz sampaikan, kalau tuan-tuan sumbang kepada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, kita bina bangunan yang bernilai 25 juta dan Masya Allah, tabarakallah, pahalanya akan melimpah ruah. Selama mana Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ini terbina, orang solat di dalamnya, pelajar-pelajar mengaji Al-Quran di dalamnya, menuntut ilmu di sini, dan kemudiannya Allah akan gandakan pahala. Dan selama mana bangunan tu ada, pelajar-pelajar ada mendalam ilmu, setiap saat dan masa mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita, walaupun kita dah meninggal dunia. Tuan-tuan, penonton TV Al-Hijrah yang baik hati lagi pemurah, infak sekarang, infak segera untuk pembinaan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ini saham akhirat kita, pencin kubur kita. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu bermanfaat. Dan ketiga, doa anak yang soleh. Tuan-tuan, sedekah jariah, Ustaz dah cerita tadi. Ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan berganda. Sebab di Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, ilmu yang diajar itu ilmu Al-Quran. Bayangkan mereka belajar ilmu kebangsaan, dalam masa yang sama, silibus kebangsaan, dalam masa yang sama, mereka jadi hafiz Al-Quran. Bila mereka jadi hafiz Al-Quran, mereka jadi engineer, arkitek, apa semua, atau mungkin jadi pemimpin negara, pemimpin dunia, sahamnya masuk ke dalam paling hebat kalau mereka menjadi para ulama yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu sains dan teknologi. Dan Masya Allah, tabarakallah. Dan akhir sekali, doa anak yang soleh. Jom kita jadi anak yang soleh. Dan dengan apa, tuan-tuan? Kita berinfak untuk arwah ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia. Terutamanya wakaf. Sebahagian daripada harta pusaka yang mak ayah tinggalkan pada kita, infaklah. Pujuk hati kita, jangan tamak. Sian, ini cara kita nak membalas jasa mak dan ayah yang banyak berkorban untuk kita. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Hubungi kami segera. Kami bukan skamer. Ini perjuangan kita bersama untuk membina Pusat Kecemerlangan Pendidikan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ustaz doakan mereka yang menyumbang diluaskan rezeki. Amin, amin. Sihat tubuh badan, kuat iman, dan kemudiannya dimasukkan ke dalam syurga sekeluarga. Infak sekarang, infak segera, sementara kita masih bernyawa. Wallahu a'lam. Itu dia. Ambil kesempatan sekarang untuk sama-sama kita imbas kod QR yang tertera dan untuk tahu kemaskini tentang progres pembinaan dan sebagainya. Tambah sikit boleh? Sila, Ustaz, sila. Ingat, sesiapa yang membayar zakat, sebab kita di bawah dan Perbadanan Wakaf Selangor, Masya Allah dapat potongan cukai 100%. Allah. Infak sekarang. Allah. Itu dia, mtsfast.com, anda boleh lari untuk tengok sebarang bentuk kemaskini, dana dan sebagainya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian Ustaz Hanafiah Malik yang selalu sangat bersama kita untuk hari ini berbicara tentang pembinaan MTS Fast. Teruskan menyumbang untuk PKP, Pusat Kecemerlangan Pendidikan. Kita berehat sekejap para penonton. Kita kembali selepas ini.